Hai, Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Hari ni Mama nak share resepi mudah untuk kari pak pusing. Tengok ni macam ni. Kita buat bagi dia ada belok-belok cantik macam tu. Kari pak pusing kita ni rangup elok aja. Jom kita buat. Okey, kita sediakan 3 cawan tepung gandum. 3 sudu tak payah penuh sangat margarin, ataupun kita nak ganti dengan minyak masak pun boleh. Lepas tu kita letak sikit garam. Kita goi macam ni sampai dia jadi macam serbuk roti sikit tu. Lepas tu kita masuk air 1 cawan. Kita jangan letak secawan tu habis. Kita letak sikit-sikit sambil kita uli-uli manja macam ni. Okey. Lepas tu kita uli sampai kita dapat dough yang sebati macam ni lah. Okey, dah siap dough ni, kita ketepikan. Okey, dalam bekas yang sama, tak payah basuh pun tak apa, kita masukkan tepung gandum 1/3/4 cawan. Lepas tu kita masuk 3 sudu tepung beras. So untuk sukatan tepung ni kita pakai 2 cawan. Kalau tak mau masuk tepung beras, nak pakai tepung gandum saja pun boleh, jadikan 2 cawan. Okey, lepas tu kita masukkan margarin 1 cawan. Untuk adunan ni kita hanya pakai tepung dan margarin. Kita kena goi dan uli dia daripada berderai macam ni sampai kita dapat adunan ni yang jadi dough macam ni. Okey, lepas tu kita kena ada pencanai. Mama lapik dengan plastik. Lepas tu kita ambil dough yang first tadi tu. Kita uli memanjang. Lepas tu kita potong kepada 6 bahagian. Kalau hampa rajin, boleh timbang dough ni 120 gram. Kita buat bagi jadi 6 biji. Okey, ni dough margarin pun sama, kita ulilah bagi nampak bentuk panjang sekata macam ni. Lepas tu kita kerat 6 juga. Okey, hak ni pun kita kena buat bulat. Kalau hampa rajin, hampa timbang 75 gram, lebih kurang macam tu lah. Kalau hampa tak ada penimbang, hampa agak-agak buatlah bulat-bulat bagi jadi 6 biji. Okey, dah settle yang ni. Kita ambil dough yang first tadi, yang tepung tadi tu. Lepas tu kita buat lepeh macam ni. Letak dough margarin macam inti lah. Lepas tu kita kena tutup dough tu bagi bulat macam ni. Buat bagi settle semualah. So kita akan dapat 6 biji dough yang ada inti. Okey, penggelek ni nak bagi senang, Mama suka balut plastik macam ni. So dia tak melekat lah. Okey, kita ambil dough bulat tu, kita canai. Okey, kita canai bagi dapat adunan agak nipis macam ni, memanjang macam ni kan. Okey, lepas tu kita ambil daripada ujung, kita gulung. Gulung sampai habislah, sampai ke atas. Adunan dough apa ni yang kita canai ni, janganlah terlalu nipis, jangan terlalu tebal. Okey, dah siap gulung. Tadi melentang kan masa kita gulung kan. Okey, kita kena bagi menegak. Kita tekan-tekan sikit dengan jari kita macam ni. Lepas tu kita kena canai balik lagi sekali. Canai bagi elok-elok lah. Janganlah yang atas tu kecil sangat, hak bawah tu melebar sangat. Kita eja-eja sendirilah. Kita canai bagi dapat macam atas dengan bawah tu sama besar macam tu. Okey, lepas tu kita ambil yang bawah, kita gulung balik. Dah settle gulung, kita ketuk-ketuk lah sini sikit sebab dia akan jadi macam lebih-lebih tu kan. Okey, kita kemaskan lah macam ni. Kita gelek sikit. Janganlah beria sangat, gelek sikit-sikit je. Okey, lepas tu kita kerat, potong macam ni. Yang ni ikut kita nak potong berapa. Kalau Mama potong 6. Nampak tak dia punya gulungan dia tu? Kita nampak dia punya pusar tu kan. Okey, kita ambil satu, kita gelek pula. Gelek ni jangan terlalu nipis, satgi kari pak kita pecah pula. Jangan terlalu tebal sangat. Sedang-sedang lah, kita agak-agak lah kan. Okey, dah jadi lonjong bulat macam ni. Kita ambil inti, kita tutup.
Okey, untuk resepi inti nanti Mama bagi link, hampa boleh tengok nah. Okey, lepas tu kita boleh claim. Claim lah, ikutlah kreativiti kita nak claim macam mana. Kalau tak mau claim, apa nak pakai acuan pun boleh. Tapi sayanglah, satgi ada pula yang lebih-lebih kan. Kalau kita pakai acuan, sayang pula tepung tu. So kita gelek macam ni, tak ada lah pembaziran tepung tu. Bubuh inti, tutup. Lepas tu tekan-tekan tepi dia sikit. Lepas tu kita claim. Buatlah sampai habis. Karipat pusing ni nak lagi sedap, kita frozen. Bila kita frozen, dia punya sedap dia tu lagi menyerlah lah daripada kita terus goreng. Okey, dah siap pun karipat pusing kita. Kalau nak goreng, guna minyak yang banyak, bagi minyak sedikit panas. Lepas tu kita terus masuk karipat. Dah kuning sebelah, kita ni lah kalih-kalih lah. Lepas tu dah masak macam ni, kita boleh angkat dan toskan. Lepas tu kita boleh hidang. Dah siap dah karipat pusing kita. Ni lah rupa karipat pusing kita. Mudah je kan? Hampa try lah. Okey lah hampa, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Selamat mencuba. Bye.